So I makan je, I memang dah suka. So I keep on tanya, bawalah. So 5 tahun I memang makan je every year. Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat Hari Raya kepada semua yang sedang menonton video kita pada hari ini. Dan pada hari ini saya nak tanya staff kita seorang-seorang beberapa soalan simple je. Cuma kita nak tahu berkaitan tentang raya bersama-sama dengan geng-geng Kuhun. Jadi, let's go. Ayam rendang dengan lemak every year. Masa raya tu I memang cari mana yang dapat yang sedap punya. I memang cari, I makan macam tu. Sekolah menengah, one of my friend dia bawa. So first year I makan, yang tu first time I makan. So normally I makan pulut semua kan. So yang rendang ni I first time makan lah sekali dengan lemang. So I makan je, I memang dah suka. So I keep on tanya, bawalah. So 5 tahun I memang makan je every year. Dia memang akan bawa. Tak perlu nak remind pun, dia memang akan bawa untuk saya. Memang yang taste tu memang I suka. Saya suka tu adalah makanan rendang lah, rendang ayam. Lepas tu saya suka makan lemang dengan lemang tu dengan rendang ayam tu memang sedap. Biasalah kita kampung kita tu dekat Ipoh tu kita boleh nampak. Tempat aku ni sebelah dengan kampung Melayu. Biasalah kawan-kawan ramai sangat. So masa tu saya suka lepak dekat sana. So masa tu saya pun makan lah. So sebab terikut. Tapi favourite merendang lah. Memang rendang dengan lemang. Dah 3 orang lah cakap lemang. Bahaya. Sebelum ni biasa kita terima lah. Bagi tu macam untuk adat kami ni kalau berkahwin baru boleh bagi. Macam Mio ni tahun ni boleh bagilah. Saya dah bersedia dah. Kita kan soalan yang seterusnya. Okey. Tak ada. So biasa kita terima lah. Nanti mungkin lepas kahwin in future, nanti mungkin saya akan bagilah. Saya memang terima je. Terima. Duit, makanan, terima. Ucapan raya kepada semua pejuang stroke kita dan juga kepada semua penonton kita. Kuhun Haji House kan, sini kita nampak banyak pesakit-pesakit stroke. Bukan stroke saja, banyak pesakit lain juga yang datang sini buat rawatan. And then saya rasa bangga bila nampak mereka, walaupun mereka tak sihat, mereka masih lagi boleh teruskan dengan puasa, berjuang untuk berpuasa, habiskan puasa ni. Memang saya hats off kepada mereka lah. Kepada semua saudara-saudari di Malaysia ataupun dengan semua saudara-saudari Islam, kami mengucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. All my Muslim friends, happy sama Hari Raya. Masa balik kampung semua hati-hati. Datang balik tu, please bawa kuih raya, biskut raya. Just so fun lah. So all my Muslim friends happy selamat Hari Raya and be happy and may God bless you all. Thank you.